Aduh, siapa kamu? Diam! Dengar sini! Betul, tak payah cakap banyak. Hanya bagi wang pelindungan. Ya. Dengan tidak semena-mena, dia terus menekan butang di jam tangannya. Tiba-tiba, Amai bertukar menjadi besar dan berani. Tambah berani dan juga keyakinan. Tolak rasa takut. Kali yakin. Sama dengan tanggungjawab doktor muda anti-buli. Ya! Bagaimana dia boleh jadi begitu besar? Amal bagi tahu kepada kamu apa yang negatif sebagai seorang pembuli. Dibenci orang, pelajaran merosot, akan dihukum oleh cikgu dan undang-undang. Pakaian yang selekeh dan tidak kemas, biasanya pengotor, pemalas, berdosa, penipu dan pembohong. Mangsa buli, membalas dendam, mengalami kecederaan, hilang keyakinan diri, kemurungan, dan tidak mahu ke sekolah. Amai menggunakan gadgetnya untuk scan jenis-jenis buli. Buli fizikal, buli mental, buli lisan. Bagi nasihat pada pembuli, mengapa kita perlu buli orang lain? Nanti kita juga akan dapat masalah. Ibu bapa kita menghantar kita ke sekolah untuk jadi pandai dan jadi orang yang guna. Betul tak? Kami minta maaf, Amai. Kami tersalah pilih jalan. Baiklah, saya maafkan. Jangan buat lagi tau. Orang akan hormati kita kalau kita baik. Jom join skuad doktor muda.